Hari ni memang nak bagi tahu jangan selalu tunggu minyak berkelip baru nak isi minyak dah. Satunya kita nak elak ke fuel pump kita tu cepat rosak. Pump minyak ni bila minyak kurang dalam tangki kita, dia akan sedut, dia akan bekerja keras untuk sedut minyak yang kurang tadi bawa pergi ke enjin. Jadi kita nak elakkan dia cepat rosak. Yang kedua, kita nak elakkan fuel filter tu cepat rosak. Fuel filter ni pula dia akan tapis. Bila fuel pump tadi dia sedut minyak yang ada di kawasan bawah taki, biasanya kawasan bawah taki ni dia berkeladuk, dia ada debu-debu. Jadi dia sedut auto fuel filter kena bekerja lebih juga. Kita nak elakkan fuel filter tu rosak. Dan fuel injection tu kita nak elakkan dia tu mudah sombak juga. Yang ketiga, kita nak elakkan kereta tu mati dengan tiba-tiba tengah kita bawa ni, nak elakkan kereta tu mati tiba-tiba lah. Jadi menyusahkan kita juga. Yang keempat, kita nak tenang jiwa. Jadi kadang bila tengok minyak kelip ni, jiwa rasa tak tenang lah. Otak jadi serabut. Jadi pemanduan kita tu terganggu. Benda-benda kita nak elakkan. Jadi pastikan minyak kita tu, petrol kita tu, kalau boleh paling kurang pun suku daripada taki. Ada setengah-setengah orang tu dia bila minyak kurang daripada separuh dia tu isi dah. Itu bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.